Kalau umur kamu sudah 40 tapi akaun bank masih kosong, jangan salahkan nasib, jangan salahkan ekonomi dan jangan salahkan bos. Terima hakikat, kamu buat kesilapan besar dalam 20 tahun terakhir. Umur 20 kosong itu potensi. Umur 40 kosong itu krisis. Ini bermaksud 20 tahun mesin ekonomi kamu berfungsi, tapi kamu habiskan semuanya. Tiada kelebihan, tiada simpanan, tiada plan. Masalahnya bukan gaji kecil. Ramai orang gaji naik 3-5 kali ganda, tapi gaya hidup naik sama laju. Kereta lebih besar, rumah lebih mahal, kopi lebih premium. Pendapatan naik, perbelanjaan ikut naik. Itu dipanggil inflasi gaya hidup. Akibatnya gaji tinggi tapi hidup rapuh. Cukup 3 bulan hilang kerja, runtuh. Yang paling mahal, kamu hilang bukan duit, tapi masa. Compounding perlu masa. Umur 20, simpan 10,000, mungkin jadi 100,000. Umur 40, baru mula simpan, kuasa masa sudah jauh berkurang. Kalau umur 40 tiada simpanan, kamu tiada pilihan hidup. Tak berani berhenti kerja, tak berani ambil risiko, tak berani jatuh sakit. Itu bukan hidup. Itu hidup dikawal bil dan hutang. Masih ada peluang? Ada. Tapi kamu tak ada masa untuk perlahan. Step pertama, akui kesilapan. Kedua, potong perbelanjaan besar-besaran. Ketiga, paksa simpanan 30-50% pendapatan. Keempat, tingkatkan kemahiran dan nilai diri. Mungkin lewat 20 tahun, tapi lebih baik mula hari ini daripada menyesal 20 tahun lagi. Ingat, masa terbaik tanam pokok adalah 10 tahun lalu. Masa kedua terbaik sekarang. Cepat bangun, jangan mati di kaki gunung.